43,578. 43,578, betul? Betul. Betul lah, okey. Encik Lee membeli sebuah kereta dengan harga 82,000 pada tahun 2022. Nilai kereta selepas N tahun ialah 82,000 darab 0.9 kuasa N. Itu nilai kereta pada Januari 2028. Jadi, kita nak tahu tahun ke berapa. Dia kata 2022 sampai 2028 kan. Jadi 2028 tolak 2022, 6 tahun lah. Jadi nilai kereta tersebut RM 82,000 darab 0.9 kuasa 6. Jadi dapat RM 43,578. Benarkan kepada ringgit terhampir. Jelas? Jelas. Okey. Seterusnya, soalan C. Dapat apa? Panjang RS? 3.25 cm. Okey, good ya. Rajah 17 menunjukkan lukisan berskala PQRS bagi trapezium PQRS dengan skala 1:1/4. Ni lukisan. Jadi skala dia lukisan nisbah objek, hilangkan pecahan 4:1. 4 cm mewakili 1 cm. Jadi yang atas ni lukisan dia nak RS. Panjang RS. Jadi kena guna, okay, ni adalah 12. 14 tolak 9, 5. Jadi R prime, S prime. Pythagoras theorem. 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa 2 dapat 13. Jadi kalau lukisan 13 cm, objek berapa? Okay. So, 4/1 sama dengan 13 per X. Darab silang hilangkan pecahan. 4X sama dengan 13. Maka X 13 bahagi 4. Okay, 13 bahagi 4 dapat 3.25 cm. Jelas? Jelas. Okay, ada nak salin? Tak ada. Tak ada. Okey, kita pergi pada kertas subjektif ni. Okey, cuba muka surat 1 dan 2 dulu. Boleh? Boleh. Okey. Syirah dapat apa? P. Jawapan dia 4. Q 5. Okey, good. Okey, bila dia dekat bawah, 1 per P kuasa Q, bawa naik atas jadi P kuasa negatif Q. Sama dengan 4 kuasa negatif 5. Jadi bandingkan. P sama dengan 4, Q sama dengan 5. Faham, Kayla? Faham. Faham. Okey. Soalan B1 Kayla dapat tak? Dapat. Dapat apa? Dapat. Boleh sebutkan? Kayla dapat apa? Sama macam Insyirah. Tak, yang B. B1. B. Kela dapat 9. P kuasa 3. Q kuasa 5 per 2. Okey, good So, 6 kuasa 2, 36. P kuasa 4 darab 2, 8. Q kuasa 3 darab 2, 6. Per 8 P kuasa 5 Q So 36 dengan 8 boleh permudahkan menggunakan sifir berapa? Sifir 4 kan? 4 darab 9, 4 darab 2 P kuasa, kalau bagi indeks ni kita tolak 8 tolak 5, 3. Q kuasa 6 tolak 1, 5 Baik, seterusnya soalan 2 Insyirah dapat apa? 2.
8/25. Okey, good. 8/25. 4 adalah 2/2. Kemudian ada kuasa 3/2. Jadi kuasa dengan kuasa tu didarabkan. Okey. 25 adalah 5/2. Kemudian ada kuasa 3, jadi darab 3. Kemudian ada punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bermaksud kuasa 1/2. Jadi boleh potong. Okey. Bahagi punca kuasa 3, 1/125 adalah 5/3. Bawah ni atas jadi 5/3. Kemudian ada punca kuasa 3 bermaksud kuasa 1/3. Potong-potong So dapat 5/1. Yang sini 2/3 bahagi 5/3. Okey. So kita permudahkan. Kita tulis balik. 2/3 bahagi 5/3 bahagi 5/1. Okey. So dapat 8. 5/3 darab 3 -1 kan. Bahagi tukar jadi darab. Okey, dia macam ni bahagi 5/3 ataupun dekat bawah hubungan dia bawa turun bawah lah bahagi kan. 5/3 darab 5/1. Jadi dapat 8/5/2 sama dengan 8/25. Jelas? Jelas. Jelas Okey. Kayla dapat? Dapat. Dapat. Okey, 2A Kayla dapat apa? Yang nombor 2 kita tak buat lagi. Oh, tak boleh lagi. Okey. Okey, boleh cuba siapkan sekejap A dengan B? Ataupun cikgu tunjukkan lah. Boleh cikgu tunjukkan? Boleh. Boleh Okey, tengok ya. Soalan 2A. Okey, kita buka kurungan dulu ataupun permudahkan atas tu dulu. 3 darab 2, 6. M kuasa darab indeksnya jadi tambah 2 tambah 3 tambah 5. Bawah buka kurungan 2/3, 8. M kuasa 1 darab 3, 3. N kuasa 2 darab 3, 6. Ya. So, dapat 6 M kuasa 10 per 8 M kuasa 3, N kuasa 6. Permudahkan dapat 3/4 M kuasa 10 tolak 3, 7. Dekat bawah ni biarkan N kuasa 6. Jadi dapat boleh tulis juga sebagai 3/4. Tulis macam tu pun yang cikgu buat tu pun boleh. Ya? Faham ke? Ada yang dapat jawapan lain? Isra dapat tak? Itu saya tak buat. Tak buat. Oh, tak boleh ke? Tertinggal ke apa? Saya tertinggal. Tertinggal. Okay, ada yang nak salin? Ada. Okey, salin dulu. Yang Ada tu yang saya dapat? dapat. Tak dapat. Okey, jom kita tengok kelas. Ini penting ya bentuk soalan ni. Cari nilai X dan Y yang memuaskan kedua-dua persamaan di bawah. Macam mana nak buat? Pertama, kita tengok 27 kuasa X tolak 2 sama dengan 9 kuasa Y. 27 adalah 3 kuasa 3. Kemudian ada kuasa X tolak 2. Okey, manakala 9 adalah 3 kuasa 2. Kemudian ada Y. Kuasa dengan kuasa tu didarabkan. Jadi dapat 3 kuasa 3X tolak 6 sama dengan 3 kuasa 2Y. Okay, ambil dia punya indeks saja. Jadi 3X tolak 6 sama dengan 2Y. Okey. Katalah cikgu jadikan X perkara rumus. 3X sama dengan 2Y tambah 6. Maka X 2Y tambah 6/3. Ini persamaan pertama. Faham? Faham. Okey.
Jadi yang kedua pula kita buat. 32 ni adalah 2 kuasa 5. Kemudian ada kuasa Y tolak 3/5. Darabkan. Y tolak 3/5. Okey, kemudian 1/8 kuasa 2X. 8 tu 2 kuasa 3. Bawa naik atas jadi 2 kuasa -3. Kemudian darab 2X. Okey, indeks tu kita darabkan ya. So, dapat 2 kuasa 5Y tolak 3 sama dengan 2 kuasa -6X. Jadi persamaan kedua 5Y tolak 3 sama dengan -6X. Persamaan kedua. Faham sampai sini? Faham cikgu? Faham ya? Okey, sekarang persamaan yang pertama X perkara rumus. Masukkan X tu sebagai 2Y tambah 6 dalam persamaan kedua. Jadi gantikan 1 dalam 2. Okay, persamaan 2 adalah 5Y tolak 3 sama dengan -6X. X digantikan 2Y tambah 6/3. Boleh faham? Faham. Faham. Okey, permudahkan. Kembangkan dapat -4Y tolak 12. 5Y tolak 3. Okey. Kumpul Y di sebelah kiri yang tak ada Y di sebelah kanan. Jadi 5Y tambah 4Y sama dengan -12 tambah 3. Dapat 9Y sama dengan -9. Maka Y dapat -1. Lepas dapat Y, masukkan Y dalam X. So, gantikan Y sama dengan -1 dalam persamaan pertama. Jelas? Jelas. Okay, jadi masukkannya X sama dengan 2Y tambah 6/3. Dapat 4/3. Boleh? Boleh. Okay, ada nak salin? Ada. Okay, salin dulu. Berarti betul ke tidak? Benar atau palsu? Benar. Palsu. Palsu kan? 2 angka bererti 1, 2 tak tambah 1. Jadi 0.075. Jadi palsu. Soalan 2. Palsu. 2 angka bererti 1, 2. Jadi patutnya tak tambah apa-apa. 40 je patutnya. Bukan 40.0. Palsu. Soalan 3. Benar. Okey. 4 angka bererti 1, 2, 3, 4 di sini. Sebelah kanan nombor kaya dia nombor 1. Jadi 3.446. So, ini adalah benar. Yang keempat. Benar. Benar. 2 angka bererti 1, 2. Sebelah kanan nombor miskin dia tidak menderma. Jadi kekal 0.39. Ini adalah benar. Faham, Kayla? Faham. Faham ya? Okey, teruskan. Nyatakan satu nombor apabila dibundarkan betul kepada 3 angka bererti menjadi 56.7. Okey, apa contoh satu nombor, Insyirah? Bundarkan pada 3 angka bererti jadi 56.7. 56.74. Okey, 56.74. Ambil apa-apa nombor yang ada 7 dan sebelah kanan dia sifar hingga 4. Okey? Kalau nak ambil 56.6, sebelah kanan dia mesti 5 dan ke atas. Faham? Faham. Faham. Kayla faham? Faham. Faham ya? Okey, seterusnya. Soalan B. Okey. Soalan B, jom kita semak ya. Hitung setiap nombor berikut dan ungkapkan dalam bentuk piawai. Kalau tambah atau tolak, mesti samakan indeks dia. Jadi, yang kecil 5, yang besar indeksnya 6. Jadi, yang kecil ni jadikan sama dengan besar tambah 1. Nombor ni kecilkan 1 unit ke kiri. Jadi, 0.2 0.5. Kemudian, selesaikan nombor dengan nombor 5.17 tambah 0.2 0.5. Indeks kekal darab 10 kuasa 6. Ini hanya untuk jika operasi tambah atau tolak saja. So, 5.17 tambah 0.205 dapat 5. Berapa? 375.
darab 10 kuasa 6. Faham? Faham. Kayla boleh faham? Ya, faham. Okey, soalan 2. Indeks yang besar -3. Jadi tengah-tengah tolak ni. So kena samakan. Jadi tambah 1 nak jadi -3. Jadi dia punya nombor tunggal dia kena kecilkan 1 unit ke kiri. So jadi 0.48. Maka 6.35 tolak 0.48. Darab 10 kuasa indeks tadi adalah -3. Okey. Jadi kita tolakkan. Dapat 5.87 darab 10 kuasa -3. Jelas? Jelas. Okey. Kalau darab atau bahagi tak perlu samakan indeks. Selesaikan nombor bulat dengan nombor bulat. 7.5 darab 5 dapat 37.5 darab 10 kuasa. Kalau darab indeksnya tambah. 0 tambah -7 dapat -4. Okey, tapi tengok nombor tunggal dia 37.5. Dia mesti jadikan kurang daripada 10. So, jadi macam ni. Kecil 1 unit jadi 3.75. Kuasa kena tambah 1 unit. Kuasa 1. Darab 10 kuasa -4 ni salin balik. Permudahkan dapat 3.75 darab 10 kuasa 1 tambah -4, -3. Boleh? Boleh. Kejap. 4 tolak 7. Cikgu silap kuasa ni 4 tolak 7. -3 kat sini. So, -3 ya. Kejap ya. Kita betulkan. Okey, dekat sini dapat -3. Sini -3. Jadi 1 tambah -3 dapat -2. Okey. Soalan 4. Siapa dapat? Boleh? Selesaikan nombor bulat dengan nombor bulat. 2.4 bahagi 6. Okey, indeks tu kalau bahagi dia tolak. 3 tolak 6. Okey, 2.4 bahagi 6, 0.4 darab 10 kuasa -3. Okey, jawapan akhir dia punya nombor tunggal mesti lebih besar daripada 1 tetapi kurang daripada 10. Jadi 0.4 ni adalah 4 darab 10 kuasa -1 tau. Okey, darab pula dengan yang asal 10 kuasa -3. Jika darab, indeks tu ditambahkan. -1 tambah -3, -4. Jelas? Jelas, cikgu. Ada yang nak Ya. salin? Ada. Ada. Okey, salin dulu. Dapat tak? Saya dapat 243 kilometer kuasa 2. Okey. Okey, good. So, hektar 24,300. Tukar dulu kepada ekar darab 2.471. Tukar pula kepada meter persegi darab 4046.86 meter persegi. Jadi jawapan kita dapat 24,299.4922.758 meter persegi. Tukar kepada kilometer persegi. Kecil ke besar bahagi meter kepada kilometer bahagi 1000. Tapi dia meter kuasa 2. Jadi kena tukar kepada kilometer kuasa 2. Jadi bahagi 1000 kuasa 2 ya. Bundarkan kepada 3 angka bererti. So kita dapat 242.994922.758 kilometer persegi. Bundarkan kepada 3 angka bererti tambah 1. Okey, dapat 243 kilometer persegi. Jelas? Jelas. Ya, ada nak salin? Tak ada. Tak ada. Okey, so kalau tak ada, kita rehat kejap. Pukul 9.10 kita sambung AdMath, boleh? Sorry, AdMath pula Sains. Boleh? Boleh.